Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang tengah mencari S400 tuan-tuan. Di sebelah kanan saya ada tahun 2016. Di sebelah kiri saya ada tahun 2015. Okey, enjin kapasiti 3500cc. Tuan harap maklum, tapi S400 ni memang sangat best. Dulu kala harga cecah setengah juta. Tapi hari ni untuk 2015 saya nak jual dengan harga RM59,800 sahaja, cash and carry. Manakala di sebelah sini 2016 saya nak jual dengan harga RM65,800 saja, cash and carry. Dua-dua kereta dah ready Puspakom, B2, B5, B7 dah ready. Yang mana datang dari jauh boleh datang sini terus boleh bawa balik. Alright, tak ada masalah. Okay, tuan-tuan, untuk tahun 2015 ni color granite grey memang sangat cantik, memang sangat solid. Kalau tuan-tuan boleh pusing tengok bahagian dalaman dia, memang sangat kemas lah. Interior dia tak ada masalah apa-apa langsung. Tak ada rekahan, tak ada koyak. Mileage pun baru 105,000 sahaja. Okay, take time tengok interior dia cantik-cantik ke tak. Kalau lebih lanjut lagi boleh bawa foreman untuk tahu condition ni macam mana, untuk kita test drive sama-sama, tak ada masalah. Dua-dua kereta ni ada vacuum door dan juga ada auto boot tuan-tuan. Bonnet pun memang sangat luas. Okay. Okey, untuk S400 yang 2016 ni pula mileage 152,000, tetapi interior tetap juga cantik tuan-tuan, tak ada masalah. Mana yang mencari tahun 2016, saya ada sebiji, 2015 pun saya ada sebiji unit. Okey tuan-tuan, all interior functional, semua cantik, vacuum door pun masih berfungsi lagi. Okey. Kat sini kita boleh tengok auto boot dia pun jalan macam biasa saja tuan-tuan. Okey. Untuk S400 bonnet dia tak terlalu luas sebab bahagian belakang dia dah makan untuk keluasan passenger. Okey. Mana datuk-datuk nak pergi meeting tu boleh ambil kereta ni. Okey. Kereta ni boleh adjust kerusi. Depan, belakang semua. Okey. 4 kerusi dia boleh adjust. Tak ada masalah. Okey tuan-tuan. Kat sini S400 tuan-tuan tahu market macam mana kan? Harga macam mana? Saya jual murah tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang ni. Saya ada 2 unit je. Jarang-jarang masuk S400 ni tuan-tuan. Okey, apa-apa boleh tanya saya, WhatsApp je lah. Okey, tak ada apa lagi dah. Assalamualaikum.